Assalamualaikum. Hari ni mak nak buat mi goreng. Mi goreng orang dulu-dulu lah. Sebelum tu kita tumis dululah bawang putih, bawang merah, ikan bilis, lepas tu cili, bubur sos tiram, sos tomato. Yang ini bukan telur ini tahu. Tahu putih tu kita tumbuk ke atau kita ramas, kita tumis. Lepas tu masukkan juga udang putih. Mak nak singkatkan lah ya, sebab apa dia punya durasi ni panjang. Ini namanya orang kata dulu-dulu zaman mak kecil-kecil dulu, atuk selalu buat kenduri. Jadi dia buat macam gini lah. Jadi nampak macam basah kan. Dia kata mi goreng Jawa. Dah sudah macam ni kita bubur kacang tumbuk tau, kacang tanah tu ditumbuk. Lepas tu kita tabur. Tengoklah berapa banyak kita nak masuk, tapi sebenarnya sedap. Tapi yang ni mak tak bubur kacang sebetulnya. Kalau nak sedap mi goreng Jawa tu bubur kacang tanah. Kacang tanah ditumbuk. Ini kita masukkan mi kuning tu, tapi mak dah celur lah. Jadi masaknya pun sekejap. Kita goseng-goseng gitu aja lah ya. Sebab durasi dia panjang, jadi mak buat sekerat je. Lebih kurang macam gitulah. Tapi yang sedap memang dibubuh dengan kacang tanah. Dia tak bubuh telur tau. Orang dulu mana ada telur. Dia guna kicap je. Tapi masalah kicap pula tak ada. Mak goreng biasa je macam gini. Tapi memang sedap. Kita tak bau hamis telur gitulah. Kadang orang dulu kan kalau nak beli telur kan mahal. Selalunya dibuat time kenduri gitu. Dibuat nasi ambeng. Macam gini dah. Tapi sekarang masih nasi ambeng diguna mi yang keras digoreng tu keras semua. Kita masukkan toge sikit. Budak-budak tak suka makan toge, jadi mak bubur sikit je. Gitulah lebih kurang. Ada goseng-goseng gitu. Ada. Tak tunggu lama. Okey, Assalamualaikum. Boleh cuba.